Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni Moti nak share menu istimewa ni. Kita nak buat tupak sutong. Musim sutong siapa dah ni. Jadi kita buat tupak sutong lah. Ni dia bahan-bahan dia sikit je. Simple je bahan-bahan dia. Tapi sebab harga sutong tu mahal ni. Jadi kita tunggu musim dia baru kita buat. Mula-mula kita basuh dulu beras pulut ni. Basuh dulu beras pulut je ni, mana-mana pun boleh je. Pulut biasa ke pulut susu ke boleh, tak ada masalah. Basuh bersih-bersih, lepas tu kita rendam. Rendam ni sebab Moti nak kukuh. Kalau saya awak nak tanak macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Tupak sutong ni kadang-kadang orang sumbat dia dengan beras mentah pun boleh, tak ada masalah. Dia banyak peseng lah. Ni Moti nak buat tupak sutong Terengganu. Terengganu. Kita kukuh dulu tu. Sebab dia beza. Tupak sutong Terengganu dengan tupak sutong Kelantan jauh beza dia. Walaupun nama dia sama. Okey. Moti kukuh dulu. Benda ni beras pulut tu. Bubuh dalam kukusan tu beras pulut. Kita nak kukuh dulu sekali. Lepas tu kita nak arang dengan satang. Hak Moti buat ni, Moti nak masak dulu beras pulut tu separuh. Sementara beras pulut tu masak, kita buanglah kulit sutong ni nak suruh jadi comel. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Ada orang kata Allah malah ke rajin ke, tak ada isu sebenarnya. Siapa nak buang kulit dia boleh buang. Siapa dia nak masak dengan kulit tu dak mabuk. Ada apa, tak ada masalah. Moti beres dah siang sutong tu. Lepas tu kukuh dah beras pulut ni. Dia akan jadi separuh masak. Kalau saya awak nak buat masak pun tak ada masalah. Kita kukuh pula sekali lagi. Dia jadi masak. Ada juga orang bubuh beras pulut hak masak dah. Beres, tak ada masalah belaka. Ni Moti arang sikit dengan santan. Tambah sikit dengan air. Tambah juga garam sikit. Secubit garam. Sebab sikit je buat ni. Sutong dalam sekilo je. Jadi nak buat rasa-rasa je. Lepas tu kita arang lah. Arang sebab beras ni tak apa masak lagi kan. Dia baru kukuh kali pertama. Dia tak masak lagi. Bubuh garam sikit tu. Lepas tu arang biar dia serak dulu. Santan tu. Lepas tu kita nak sumbat dalam sotong tadi tu. Sotong yang kita buang kulit dah tu. Sumbat lah. Kalau kita ada orang bubuh nasi awak masak dah. Nasi pulut lah. Jadi boleh letak. Kalau bubuh nasi pulut boleh letak penuh. Sotong tu. Sebab dia dah kembang dah kan. Kalau letak beras separuh masak ni, kita letak kurang tak sampai penuh lah, sebab dia akan kembang pula. Moti guna pencukir gigi tu. Nak letak pala pun boleh. Moti letak pala, Moti dah letak lah sebab kek gigi jadi sepik sangat. Jadi Moti benda ni buat gitu, ikat je gitu. Lepas tu kita terus masak. Kepala dia Moti bubuh je berdebok dalam tu. Sedap tu. Kepala ke isi ke boleh makan belaka. Kita letak. Lepas tu kita nak rebuh. Rebuh tak lama mana lah. Tak lama mana sebab anggap nasi tu sekejap je lagi. Sebab masak dah separuh kan. Tu Moti tambah serai, bawang merah kita mayang. Serai tu kita katak-katak je. Bawang merah kita mayang. Lepas tu halia sikit kita mayang halu-halu. Macam nak buat nasi dagang. Macam nak buat nasi dagang tu. Lepas tu halba tu kita rendam dulu sekejap. Lepas tu bubuh lah. Bubuh santan, bubuh air. Secukup rasa. Jangan kurang sangat santan tu, biar lemak-lemak gitu. Lepas tu tadi tu Moti bubuh garam. Lepas tu bubuh gula sikit. Garam dengan gula ni nak bagi rasa lemak-lemak, masih manis je. Bukan manis leteng. Beres. Tunggu dia masak, boleh makan. Makan gitu je, bukan makan dengan nasi. Buat macam dessert. Gitu. Selamat mencuba.